Assalamualaikum, saya Aim dari Zela Auto. Hari ni kita ada sebuah Exora Bolt. Owner bagi tahu kat kita pemanduan dia dah tak normal, dah tak sedap. Bila kita check bahagian bawah dia, banyak lah kita jumpa. Kat sini kita dah jumpa banyak dia punya barang bawah dah rosak. Yang pertama, steering rack. Steering rack dia bocor. Dia punya rear end pun dah lembut, ada free play. Bila kita check dia punya steering rack ni, kita main steering dekat area body ni, ada rasa free play. Lagi satu, dia punya bocor ni daripada OEC dalam ni. Yang ball joint ni dia dah lembut. So bila dah leaking macam ni, minyak akan berkurangan. Kalau kita tak tukar lah dekat tank minyak power steering tu akan berkurangan. So nanti yang akan rosak pump power steering pula. Dia akan ada bunyi lah. Ni bush bush ni duduk dekat body steering rack. Bila kita check, dia punya steering pun dah bergerak. Dia macam ni. Sebab bush ni dah makan. Ni pun sama ada free banyak. Bahaya. So bila bush ni, 3 bush ni dah jadi macam ni, nanti pemanduan tu memang tak sedap lah. Satu, alignment memang tak akan dapat. Sebab body ni bergerak. Bila ke kiri, ke kanan, dia tak betul. Yang kedua, untuk lower arm ni, kita dah check, masih boleh pakai. Tapi owner cakap dia nak tukar sekali. Sebab apa? Sebab kita buka sekali jalan. So upah sekali jalan semua, tukar baru lah. Sebab kereta pun dah lama tak pernah tukar benda-benda bawah ni kan. So owner pun minta tukar sekali lah. Kita pun tukar lah. Di sini ni nama dia stabilizer bar bush. Stabilizer bar bush dia ni, kita check dah ada free dia punya bar tu. Sebab dah haus dalamnya. Banyak kata koyak kan. Ni nama dia stabilizer link. Dah ada free. Kita tengok. Goyang teruk. Alhamdulillah kita pun dah siap pasang dia punya barang-barang bawah ni yang kita dah tukar. Kita pun dah alignment dia punya kereta. Masalah bunyi, masalah pemanduan semua settle, tak ada masalah. Bunyi-bunyi pelik tak ada. Tayar pun tegak semua. Kita pun dah boleh serahkan pada customer. Customer pun sekejap lagi datang untuk ambil kereta ni. Untuk korang yang kat luar sana ada masalah bunyi, masalah brake system, masalah macam-macam lagi, boleh terus datang ke Zela Auto untuk baiki kereta anda. Assalamualaikum.